Oh patut untuk lita yang kedua ni MCBC 20 tuan-tuan. Yang ni tak boleh tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ni kita berada di Kempadan lagi, Kuantan, yang mana kita nak buat job upgrade DB. Hari ni kita buat DB yang asingkan lita cahaya, lita kuasa dan lita water heater. Kita pakai RCBO. Ini DB yang asal. Dia ada satu je RCCB, dia pakai 30 mA. MCB untuk lita cahaya dia pakai C10, lita kuasa dia pakai C20, dan ada juga C32. Ini tak sesuai pakai untuk rumah. Ini satu lagi lita cahaya ada C6 satu. Kalau tengok dekat sini, lita cahaya ada 1, 2, 3, lita kuasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan pasang, kita upgrade, kita asingkan lita cahaya yang 100 mA, dan untuk lita kuasa 30 mA, dan untuk RCBO untuk water heater kita pakai 10 mA. Okay, bila asingkan lita cahaya dan lita kuasa mesti ada neutral bus bar. Okay, yang ni untuk edding tak ada masalah sekali. Okay, yang ni kita pakai 2 pole bus bar, yang ni kita pakai single pole bus bar. Okay, sebelum tu kita buat marking pada table dulu sebelum kita upgrade DB ni. Okey, yang ni untuk table auto gate, kita tulis AG. Okey, sebelum tu untuk memudahkan kerja kita lukis plan dulu. Mana lukis bilik, lepas tu lukis yang ni point untuk lita cahaya, lampu kipas. Lepas satu lagi, yang ni untuk lita kuasa, soket, aircon dengan water heater. Aircon dengan water heater juga boleh juga kita nak letak dalam lita cahaya, tak ada masalah. Okey, jom kita tutup dulu satu MCB. Kita tengok bahagian mana yang terpadam. Sebelum tu kita on semua lampu kipas dulu. Okay, ini untuk auto gate ini tak usik. Ini kita off satu. Ush, banyak tuan-tuan. Okay, first lampu dekat posh tu padam. Okay, lepas tu dekat bahagian ruang tamu satu padam. Okay, dekat luar ni juga ada supply juga. Okay, lepas tu dalam bilik master bedroom tak ada. Dalam tandas pun tak ada juga. Okay, untuk lita nombor 1 kita tengok berapa banyak dia looping 1 lita tu. Okay, jom kita kira. Okay, dekat pos 1, 2, 3. Kat ruang tamu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lepas tu dekat ni 18, 19. Oh, banyak tuan-tuan. Sepatutnya dia bagi paling kurang 2 lita lah. Maknanya 1 lita mesti maksimum 10 point. Okay, kalau ikut cara model engineering buat kerja, kita akan buat satu MCB ni dekat bahagian luar 1 lita, dekat ruang tamu 1 lita, okay, dekat dalam bilik master bedroom 1 lita. Maknanya bila buat macam ni 1 lita untuk semua tempat ni tuan-tuan, pesan dia bila contohlah ada short ataupun lampu dekat luar ni rosak, habis trip dekat semua bahagian ni. Jadi itulah tak bagus. Patutnya kena buat wire ni kena bersistem, baru wire kabel lebih tahan lama dan dia tak panas lah. Ok, next MCBC 6 ni. Ok, jom kita tutup dia. Ok, yang ni dekat bahagian dapur. Yang ni kita tak nak jadikan dia lita nombor 2 lagi. Ok, kalau tengok dekat sini dah tak ada dah C6 ataupun C10. Jadi tadi saya test yang ni, dia C20 ni dia kontrol untuk lampu juga. Okey. Okey, yang ni C20 ni dia kontrol untuk bilik nombor 2, bilik nombor 3, ruang tamu dengan bilik air ni. Jom kita tengok.
Okey, bilik nombor 2, bilik air tu. Bilik nombor 3 dan ruang tamu ni. Dan juga bilik air ni sekali juga dengan bilik yang keempat ni. Okay, jom kita kira berapa dia punya poin ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, ni lagi banyak tuan-tuan. 21 poin. Sepatutnya cara yang terbaik buat dekat bahagian ni 1 liter. Okay, untuk bahagian ni 1 liter, untuk bahagian ni 1 liter, dan untuk bahagian ni 1 liter. Itu cara yang terbaik lah. Kalau cara Madalina buat kerja bersistem, kita akan buat macam tu. Tapi kalau macam ni 21 ni dah banyak sangat ni. Paling kurang 2 MCB atau 3 MCB. Maknanya 1 MCB, kalau 3 MCB dapat letak 7 poin. Yang ni tak bagusnya bila contohlah dekat luar ni trip, habis tak nyala. Sini, sini, sini dan sini. Ok, yang ni yang ketiga. Bila kita off MCB ni, dekat dapur tu mati. Ok, jom kita tengok berapa banyak lampu dekat dapur. Oh, 2 je. 1, 2. Ok, maknanya dekat bahagian ni dia duduk dalam MCB yang kedua tak dia, C2. Dapur 1, 2, 3 saja. Bila saya on balik litar nombor 3 ni, okay, lampu ni nyala balik. 1, 2, 3. Maknanya betul lah. Bila saya off litar yang kedua ni, lampu dekat dapur kering ni mati juga. Maknanya dia duduk dalam sini. Kita tambah sini, dapur kering plus. Okay, jadi tambah lagi lampu 1, 2, 3. 3 lampu. Maknanya okay, yang keempat litar auto gate. Maknanya tuan-tuan, dekat rumah ni, satu rumah hanya ada 4 liter cahaya. Okay, 1 liter yang pertama control posh, ruang tamu 1, master bedroom dengan bilik 1. Liter yang kedua bilik 2, bilik air 2, bilik air 3 dengan bilik 3. Lepas tu ruang tamu 2, bilik yang keempat. Lepas tu kontrol juga untuk dapur kering yang ni. Okay, untuk litar yang ketiga, untuk dapur basah hanya ada 3 lampu sahaja. Dan litar keempat kita boleh letak auto gate lah. Oh, patut lah. Untuk litar yang kedua ni, dia letak MCBC 20 tuan-tuan. Yang ni tak boleh tuan-tuan. Ia kesan dia bila kabel 1.5 liter cahaya kan, untuk lampu kipas, bila pakai C20, kabel terbakar cahaya dulu baru dia trip. Yang ni tak bagus. Patutnya kena pakai MCB C6 ataupun C10 sahaja untuk liter cahaya. Jadi tuan-tuan boleh cek lah untuk safety dekat rumah masing-masing. Buat macam apa yang saya buat ni. Saya dah off semua liter cahaya ni. Okay, ini untuk auto gate, ini untuk C1, ini untuk C2, dan ini untuk C3. Tapi saya ada jumpa dekat bahagian dapur ni masih ada lampu menyala. Jadi maknanya dia looping dengan liter soket lah. Yang ni tak bagus lah cara buat wiring macam ni. Yang dekat almari ni ada lampu, dan satu lagi dekat lampu kabinet ni.
Jadi tuan rumah boleh maklum untuk apa-apa safety lah.